Alhamdulillah kita dah sapa dah di tapak perkemah La Hot Spring ni. Malam ni kita mandi benda air panah. Dengar wiba tebu. Jarak perjalanan 200 kilo ada pun. Tak apa kot 200. 160 kilo, 170 kilo daripada Dungu. Tadi pun untuk mikir dah ni nak bawa Honda Jazz ke nak bawa kereta turbo ni. Mikir-mikir kalau Jazz tu auto relax tapi tak ada turbo lah. Ni manual. Manual sedap sikit lah. So rajin nak bawa manual, bawa wiwa turbo lagi ni. Jadi minyak habis daripada Dungu sampai ke La Hot Spring ni besuk. Ulu kuak ni. Minyak rasa dalam 20 jar habis. Kalau 30 jar tu tak habis. Likungan dalam RM20 kot. Memang jimat anjing biwa turbo ni. Biwa turbo. Enjin AV turbo. Free Palestine. Free Palestine Okey. Bagai dalek. Si belakang kita buat terus. Muak barang mudah sikit. Banyak dia muak. Total 3 set. Bata, kemoh ada 2 set. Kemoh ni standby aku ada saing-saing nak camping. Kita beri lah. Hari tu bawa saing hari tu. Okey. Biwa AV turbo tidak mengecewakan lah. Okey, kita nak tunjuk satu barang ni. Kita nak tunjuk satu barang ni perlu ada lah. Perlu ada dalam kereta kalau nak jalan jauh. Jadi kita tak perlu bawa sepanah raya. Kita bawa benda ni lah. Benda ni. Jadi bateri bagi dua. Ni 950 Nm tok. Jadi nak buka tayar memang gagah.